Okey, pokok suatu graf ialah subgraf bagi graf tersebut dengan ciri-ciri berikut. Graf mudah iaitu tanpa gelung atau berbilang tepi. Semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Bilangan tepi sama dengan bilangan bucu tolak 1. Bilangan bucu adalah n. Bilangan tepi n tolak 1. Raja 1 merupakan satu pokok kerana semua bucu berkait. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Tidak ada gelung atau berbilang tepi. Bucu 5 iaitu A, B, C, D dan E. Tepinya adalah 4 iaitu AB, BC, CD dan DE. Raja 2 bukan satu pokok kerana bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan dua cara. Yang pertama, B dikaitkan dengan E, 2B dikaitkan dengan C, dikaitkan dengan D, dikaitkan dengan E. Bucu 5 dan tepi 5. Kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk raja di bawah. Berikan justifikasi anda. Contoh 1 adalah seperti berikut. Bukan pokok kerana bucu 6, tepinya 7. Setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Ini adalah contoh 2. Ini adalah pokok kerana bucu 6, tepi 5. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Contoh 3. Ini adalah pokok kerana bucu 6, tepi 5. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan oleh satu tepi. Ini adalah contoh 4. Bukan pokok kerana bucu 6, tepi 4. Bucu R dan bucu T tidak dikaitkan dengan bucu lain. Pokok digunakan untuk menentukan laluan terpendek dengan syarat semua bucu melalui hanya sekali. Ini adalah contoh 1. Raja di bawah menunjukkan satu graf tak terarah dan berpemberat. Lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Seperti gambar raja berikut. Langkah 1. Bucu 5, tepi 7. 3 tepi perlu dibuang. Keluarkan tepi dengan pemberat nilai tertinggi. PQ, QR dan PT. Graf ini bukan pokok kerana bucu P tidak dikaitkan dengan bucu lain. Tepi 3, RS, ST dan RT mengaitkan 3 bucu sahaja. Bagi langkah 2, antara pemberat bernilai 19 dengan 25, pemberat bernilai 19 perlu dikekalkan kerana nilainya lebih rendah. Antara pemberat 12, 14 dengan 17, pemberat bernilai 17 perlu dikeluarkan. Seperti gambar rajah berikut. Graf yang terhasil ialah pokok. Jumlah 10 tambah 12 pemberat, tambah 14 tambah 19 minimum pokok dan jumlahnya adalah 55. 5.14. Mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Rangkaian merupakan satu bentuk graf yang unik dan boleh digunakan untuk mewakilkan maklumat yang bertindih atau bersilang. Rangkaian digunakan secara meluas dan merangkumi hampir setiap bidang dalam kehidupan seharian. Rangkaian yang dilukis atau dipaparkan dalam bentuk grafik membolehkan perkaitan suatu maklumat atau struktur data mudah difahami. Rangkaian boleh dilukis sebagai graf terarah dan berpemberat atau graf terarah dan tak berpemberat. Graf tak terarah dan berpemberat atau graf tak terarah dan tak berpemberat. Ini adalah contoh rangkaian pengangkutan KTM. Rangkaian pengangkutan. Rangkaian pengangkutan boleh digambarkan dengan menggunakan graf berpemberat dan graf tak berpemberat. Pemberat boleh mewakili jarak, masa perjalanan atau kos perjalanan. Sistem navigasi terkenal dalam rangkaian pengangkutan dengan pemberat ialah sistem kedudukan global atau lebih dikenali sebagai GPS, Global Position System. Raja di sebelah menunjukkan rangkaian transit kereta api yang terdapat di Kuala Lumpur Central, KL Central. Graf tak terarah ini merupakan satu contoh rangkaian pengangkutan dengan keadaan bucu mewakili nama stesen yang dikaitkan dan tepi mewakili jenis kereta api. Contohnya,
Encik Bun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan laluan beserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari Tangkak ke Bangunan A Pamusa Melaka. Katakan P ialah laluan berjarak 46.3 km, Q ialah laluan berjarak 50.2 km dan R ialah laluan berjarak 53.3 km. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan lain walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek? Okay, penyelesaiannya adalah laluan P mengambil jangka masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak dan bilangan pengguna jalan raya yang lebih banyak berbanding dengan laluan lain. Kita masuk pula kepada rangkaian sosial. Rangkaian sosial merupakan salah satu rangkaian yang semakin popular terutamanya dalam kalangan remaja dan orang dewasa yang bekerja. Rangkaian sosial digunakan untuk peluang pekerjaan, peluang perniagaan, bersosial, kekeluargaan, pendidikan, media sosial, hubungan dengan masyarakat di seluruh dunia dan sebagainya. Walaupun rangkaian sosial menjadi suatu platform utama untuk pelbagai aktiviti dan membawa kebaikan, anda sebagai seorang murid harus berhati-hati dan bersederhana dalam penggunaan rangkaian sosial agar tidak leka, terpedaya atau tertipu. Okay, sebagai contoh, jadual di bawah menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Bukan maklumat yang diberi dalam bentuk rangkaian. Edmund badminton catur, Azwan bola sepak takraw, Rajan catur bola sepak, Aina catur bola jaring, Maria badminton bola jaring, Jenny bola jaring dan bola tampar. Katakan bucu ialah jenis permainan dan tepi mewakili nama murid. Ini adalah penyelesaian bagi rangkaian sosial yang diberikan. Sekian, itu sahaja.